Ada tak peniaga kecil dan mikro berbangsa Cina yang urgent nak cari modal berniaga? Save video ni cepat supaya senang nak tengok balik. Anda boleh guna pembiayaan berjumlah RM5,000 hingga RM30,000 ni untuk beli bahan mentah, bayar sewa premis, gaji pekerja, bayaran utiliti dan pembelian berkaitan kontrak atau PO. Kalau minat nak mohon, pastikan perniagaan anda ada at least 51 equity firma dimiliki warga negara Malaysia berbangsa Cina, berdaftar dengan SSM sebagai PKMS. Semua sektor boleh apply kecuali pertanian asas, kewangan, insurans, hartanah dan urusan berniaga dalam security. Yang bestnya skim ni, tempoh bayaran balik maksimum 2 tahun dengan kadar faedah 3% setahun sahaja. Tak payah letak cagaran dan tak ada cas tersembunyi. Dalam masa 5 hingga 7 hari dah boleh tahu kelulusan. Terima tunai pula dalam masa 2 hari lepas dapat tawaran. Boleh mohon dekat capbay.com, tekan mohon sekarang untuk buat permohonan online, isi maklumat pemohon, perniagaan dan upload dokumen diperlukan. Contohnya salinan IC pemegang saham atau pengarah, sijil SSM, lesen perniagaan yang sah dan banyak lagi. Boleh pause untuk tengok lama sikit. Cepat mohon sebab permohonan buka hingga Sabtu 28 Februari 2026 sahaja. Follow Central.my untuk info best setiap hari jam 8 malam.